Hutang, hutang, hutang. Nak bebas dari belenggu hutang, dengar video tu sampai habis. Jangan lupa save serta share dengan kawan-kawan kita orang. Okey? Kami orang berasa tertekan setiap kali gaji masuk, sempat merasa hasil kerja sebulan, duit dah habis untuk bayar komitmen dan hutang. Yang lebih menyedihkan, ada yang terpaksa buat hutang baru untuk tutup hutang lama. Akhirnya hidup jadi kitaran yang sama setiap bulan. Sebab ya kami fokus cari duit lebih, tapi si fokus bila simpanan. Bila ada kecemasan, pilihan yang dirasa paling mudah adalah berhutang. Sebab ia penting untuk kita mula ada tabiat menyimpan walaupun sik banyak. Mulakan ikut kemampuan, yang penting kita konsisten. Salah satu cara yang ramai mula sedar adalah menukar sebahagian wang simpanan kepada emas. Tujuannya bukan untuk cepat kaya, tapi sebagai disiplin simpanan jangka panjang supaya kita kurang bergantung kepada hutang apabila berdepan cabaran kewangan. Ingat, kebebasan kewangan bukan berlaku dalam sehari. Ia bermula dengan satu keputusan kecil yang dibuat pada hari itu. Mungkin kita orang setuju hutang banyak membawa tekanan dalam hidup. Komen bebas hutang di bawah. Save video tu sebagai peringatan dan share kepada kawan atau ahli keluarga yang sedang berusaha keluar daripada belenggu hutang. Mungkin video tu jadi titik perubahan dalam hidup setidaknya. Boleh hubungi Kak Syam untuk mulakan simpanan emas dengan Public Gold. Okey?